Pernah tak anda rasa macam ni? Anda seorang yang bijak. Di tempat kerja, anda selesaikan masalah yang paling rumit. Otak anda seperti enjin berprestasi tinggi yang sentiasa mencari cabaran. Tapi bila balik rumah atau pada hujung minggu, anda rasa kosong. Anda ada rutin yang sempurna. Bangun pagi, kopi, kerja, gym, makan malam, tidur. Semuanya dioptimumkan. Semuanya cekap. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Anda rasa gelisah, tidak puas dan yang paling teruk, bosan. Teramat sangat bosan. Anda mungkin fikir, mungkin aku perlukan lebih banyak rehat. Mungkin aku stres. Tapi bagaimana jika saya katakan, masalah anda bukan stres. Masalah anda ialah ketiadaan stres yang betul. Selamat datang ke Sumpahan EQ Tinggi. Fenomena di mana rutin yang selesa dan boleh diramal yang sepatutnya menenangkan sebenarnya membunuh semangat anda lebih cepat daripada tekanan kerja yang paling teruk. Mari kita fahamkan apa yang berlaku dalam otak anda. Otak manusia, terutamanya yang mempunyai kecerdasan tinggi, bukanlah mesin yang direka untuk kecekapan semata-mata. Ia adalah organ penjelajahan. Ia berkembang maju dengan kebaharuan. Psikologi memanggil ini neofilia, tarikan kepada perkara baru. Apabila anda belajar sesuatu yang baru, menyelesaikan teka-teki atau mengalami sesuatu yang tidak dijangka, otak anda melepaskan dopamin. Dopamin ialah neurotransmitter rasa seronok. Ia adalah ganjaran dalaman otak yang memberitahu anda, "Hey, ini bagus, buat lagi." Ia adalah bahan api untuk motivasi, pembelajaran dan rasa ingin tahu. Sekarang, fikirkan tentang rutin anda. Hari Isnin sama seperti hari Selasa. Makan tengah hari sama seperti semalam. Tiada kejutan, tiada teka-teki, tiada kebaharuan. Dalam persekitaran ini, paip dopamin anda kering. Otak anda yang dahagakan rangsangan mula kelaparan. Kebosanan yang anda rasai bukanlah kemalasan. Ia adalah jeritan otak anda meminta makanan. Ini membawa kita kepada ironi yang kejam. Stres, jenis yang betul, sebenarnya baik untuk anda. Ia dipanggil eustress atau stres positif. Fikirkan tentang tarikh akhir yang membuat anda fokus atau cabaran fizikal yang membuat anda lebih kuat. Stres jenis ini memaksa anda untuk menyesuaikan diri, belajar dan berkembang. Ia adalah senaman untuk otak anda. Ia memberikan rangsangan yang sangat anda dambakan. Rutin sebaliknya adalah atrofi. Ia seperti meletakkan seorang atlet Olimpik di atas sofa sepanjang hari. Otot mentalnya tidak digunakan dan ia mula merosot. Anda menjadi cekap dalam tugas-tugas yang membosankan, tetapi anda kehilangan keupayaan untuk berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah yang tidak dikenali dan yang paling penting untuk merasa teruja dengan kehidupan. Mari kita lihat contoh. Kenali Ali. Ali, seorang jurutera perisian yang genius. Dia telah mengautomasikan 80% daripada tugasnya. Dia boleh buat kerja seminggu dalam masa 1 hari. Bosnya fikir dia seorang pekerja yang hebat, tetapi Ali sengsara. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berpura-pura sibuk, melayari internet dan merasakan otaknya perlahan-lahan bertukar menjadi jeli. Dan ini Siti, dia seorang pengurus projek. Hidupnya adalah sebuah karya agung kecekapan. Makanan disediakan untuk seminggu, pakaiannya disusun mengikut warna, jadualnya dirancang hingga ke minit. Dia tidak mempunyai stres, tiada keputusan saat akhir, tiada huru-hara, tetapi dia juga tidak mempunyai kegembiraan. Dia merasa seperti robot yang melaksanakan kodnya sendiri. Masalah Ali dan Siti bukan kerana mereka malas atau tidak bersyukur. Masalah mereka ialah otak mereka yang berkuasa tinggi dikurung dalam sangkar rutin yang selesa. Jadi, apa penyelesaiannya? Adakah anda perlu berhenti kerja dan mengembara dunia? Mungkin tidak. Penyelesaiannya lebih halus dan lebih mampan. Ia bukan tentang memusnahkan rutin anda, tetapi tentang menyuntik dos
kebaharuan terancang ke dalamnya. Mari kita panggil ia algoritma anti bosan. Langkah 1. Audit kebosanan. Ambil sehelai kertas. Bahagikan hari anda kepada blok masa. Untuk setiap blok, tanya, adakah ini merangsang minda atau adakah ini mode autopilot? Jujurlah, anda mungkin akan terkejut berapa banyak masa anda dihabiskan dalam mode zombie. Tujuannya bukan untuk menghapuskan semua rutin. Memberus gigi secara autopilot itu bagus. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti padang pasir mental dalam hari anda. Langkah 2. Suntikan kebaruan mikro. Anda tidak perlu belajar bahasa baru setiap hari. Mulakan dengan kecil. Ambil laluan yang berbeza untuk ke tempat kerja. Dengar genre muzik yang anda benci. Cuba resepi baru untuk makan tengah hari. Perubahan kecil ini seperti suis kecil dalam otak anda. Ia memaksa anda untuk memberi perhatian, untuk keluar dari mode autopilot. Walaupun hanya untuk 5 minit, ia adalah snack dopamin. Langkah 3. Jadualkan masa eksplorasi. Ini penting. Letakkan dalam kalendar anda 1 jam untuk tersesat. Gunakan masa ini untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Baca artikel Wikipedia secara rawak. Tonton dokumentari tentang topik yang anda tidak tahu apa-apa. Tujuannya adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu demi rasa ingin tahu itu sendiri, bukan untuk produktiviti. Ia seperti membawa otak anda berjalan-jalan di taman permainan. Langkah 4. Gamifikasi kehidupan. Otak yang cerdas suka permainan. Tukar tugas yang membosankan ini menipu sistem ganjaran anda. Anda tidak lagi hanya melakukan tugas. Anda sedang bermain permainan. Anda mencipta cabaran anda sendiri dan dengan itu, suntikan dopamin anda sendiri. Langkah 5. Ubah persekitaran, bukan diri. Kadang-kadang, jalan paling mudah untuk mengubah input mental anda adalah dengan mengubah input fizikal anda. Bekerja dari kafe sekali seminggu. Susun semula perabot di bilik anda. Tukar latar belakang desktop anda. Perubahan kecil dalam persekitaran anda menghantar isyarat kepada otak anda bahawa hari ini tidak sama seperti semalam. Ia cukup untuk mengejutkannya dari lena. Penting untuk faham, matlamatnya bukan huru-hara. Matlamatnya adalah keseimbangan. Anda perlukan rutin sebagai sauh, sebagai asas yang stabil. Tetapi dari asas itu, anda perlu membina menara penjelajahan. Fikirkan ia seperti pemuzik jazz. Dia tahu semua skala dan chord. Rutin, tetapi dia menggunakan pengetahuan itu untuk membuat improvisasi. Untuk mencipta sesuatu yang baru setiap malam. Kebaharuan. Jadi, jika anda berasa kosong, jangan terus menganggap anda letih atau stres. Tanya diri anda, bilakah kali terakhir otak saya benar-benar terkejut? Bilakah kali terakhir ia mempelajari sesuatu yang tidak berguna tetapi menarik? Mempunyai IQ yang tinggi bukanlah satu sumpahan. Ia adalah satu anugerah. Tetapi, seperti mana-mana alat berkuasa tinggi, ia memerlukan arahan penggunaan yang betul. Ia tidak direka untuk disimpan di dalam kotaknya yang kemas dan boleh diramal. Ia direka untuk membongkar, meneroka dan mencipta. Beri otak anda apa yang ia perlukan. Beri ia masalah untuk diselesaikan, misteri untuk dirungkai dan dunia untuk ditemui. Walaupun hanya satu perubahan kecil pada satu masa. Kerana bagi minda seperti anda, rutin yang selesa bukanlah zon selamat. Ia adalah pembunuh senyap.